Saya bersama anak-anak saya datang ke sini pada pukul 8.30 pagi. Dalam segi harga, saya membeli barang RM15, dapat membeli ayam, dengan beli telur, dan membeli ikan termenung, beli bawang. Memandangkan di sini memang alhamdulillah baguslah, dengan berjalan dengan lancar. Ramai tetamu yang membeli belah di sini. Bermacam-macam belilah, ayam ke, sayur-sayur ke, barang keperluan lah untuk barang dapur. Harap lepas kempen ni ada lagi lah. Datang lagi lah beramai-ramai. Dengar kan kata harga semuanya murah. Harga ikan pun murah. Harga beras semualah, harga semuanya murah. Betul makcik datang sini. Tak minta adalah lagi buat macam ni. Dapatlah kami yang kata tak ada, kata orang ada upaya kan, dapat beli barang-barang macam ni. Beli ikan, beli sotong, itu beli sayur, lebih kurang dalam 40 jugalah hari ni beli ni. Selalunya kalau ikan saja pun, ikan cancaru saja pun berapa belah jugalah. Di sini dapatlah harga RM5. Itulah kata yang murahnya. Sotong 25 tak sekilo, tapi dapatlah murah. Selalu kalau kedai lebih lagi lah. Inilah paling ketiga kan, saya selalu buat dekat sana 2 kali. Ini kali ketiga lah. Boleh temu semua orang sekali lah kakak. Selalu kan tengok seorang 2 orang saja pergi pasar. Dia orang biasa pergi kedai ini tak ada. Kalau semua boleh tengok. India ada, Cina ada, Melayu semua beli sekalian. Macam ni okey lah. RM60. RM60 dapat apa? Tu lah tadi beli ikan, sayur, telur. Ikan sayur tu jugalah tadi beli.